Sebelum kau pergi mana-mana, boleh tak kau inform dulu? Tengok ni, huru-hara dia buatnya. Ini Nguyen Vin, dia orang Vietnam. Dia sama isteri datang ke Australia untuk melawat anak-anak dia. So hari terakhir mereka pergi lepak dekat pantai. Tengah syok tengok ombak. Pukul 5 petang, perut pakcik berbunyi. Dia pun pergilah merayau cari makan. Tak jumpa apa-apa. Last dia nampak McDonald jauh sana. Dia pun pergilah makan kat situ. Ini anak si Nguyen Vin. Pukul 5 petang dia perasan baju, tuala, handphone bapak dia semua ada kat situ kecuali bapak dia. Bapak kat mana? Bapak kat mana? Dia pun pergi cari tak jumpa. Nah, dia mandi laut ke? Ombak kuat tu. Dia dah cuak, dia pergi minta tolong lifeguard. Dia bagi tahu bapak dia mandi laut tak muncul-muncul. Lifeguard pun teropong cari tak jumpa. Dia pun dah cuak, dia call kecemasan. Habis, dah jadi kes besar. Polis datang, bot penyelamat dikerahkan, helikopter dah terbang, pantai dah jadi medan perang. Semua ingat bapak dia dah lemas, padahal pakcik tu tengah lepak kat McD.